Nampak kelibat Alif Aziz dan Ruhanies dekat KLIA. Netizen dakwa pergi bercuti bersama. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Alif Aziz dan Ruhanies didakwa bercuti bersama selepas netizen dakwa terserempak mereka di KLIA. Seorang individu mendakwa terserempak dengan pelakon kontroversi, Alif Aziz dan aktris jelita, Ruhanies, di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Menerusi threads, individu itu berkata yang kedua-duanya dilihat seperti ingin bercuti bersama ke luar negara dan perkara ini telah mengundang pelbagai reaksi daripada warganet. Walaupun Alif dan Ruhanies tidak pernah secara terbuka mengakui sedang menjalinkan hubungan, namun sikap mereka di media sosial mencetuskan tanda tanya. Mereka sering berbalas emoji romantik di ruangan komen masing-masing, membuatkan ramai peminat percaya hubungan itu lebih dari sekadar rakan sekerja. Sebelum ini, juga timbul spekulasi bahawa pasangan selebriti ini bakal mendirikan rumah tangga dalam masa terdekat. Namun, tiada sebarang pengesahan rasmi daripada kedua-dua pihak setakat ini.